Pernah tak anda tengok peta dan rasa peningnya, penuh dengan garisan dan simbol yang tak faham? Sebenarnya kan, setiap peta tu ada cerita dia yang tersendiri, macam satu kod rahsia. Hari ni, kita akan jadi macam detektif dan belajar sama-sama cara nak baca rahsia peta topografi. Cuba tengok peta ni. Nampak serabut kan? Penuh dengan garisan kontur yang berselerat, simbol-simbol kecil sana sini. Memang nampak macam satu teka-teki yang, mustahil nak selesaikan. Tapi, apa kata kita tukar sikit cara kita pandang peta ni? Bukan lagi sebagai sekeping kertas yang memeningkan, tapi sebagai satu kes penyiasatan. Kita nak cari petunjuk, nak bongkar kisah yang tersembunyi di sebalik semua simbol dan garisan ni. Okey, siasatan kita bermula sekarang. Perkara pertama yang kita kena tahu ialah dalam setiap peta topografi sebenarnya ada dua dunia yang berbeza tapi wujud serentak di tempat yang sama. Dua dunia ni ialah dunia semula jadi dan dunia yang dibina oleh manusia. Dalam bahasa geografi, kita panggil ia pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Dan yang paling best, kedua-dua dunia ni saling berkait, macam tak boleh dipisahkan. Jom kita tengok pandang darat fizikal dulu. Anggap je ia ni macam pentas asal bumi. Apa-apa saja yang wujud secara semula jadi sebelum kita manusia datang dan buat apa-apa. Contohnya macam gunung ganang, sungai yang mengalir atau hutan-hutan tebal. Inilah dia pentas alam. Nah, di atas pentas alam tadilah, kita, manusia, membina dunia kita. Inilah dia, pandang darat budaya. Semua hasil kerja tangan kita. Bandar yang kita bina, ladang yang kita usahakan, jalan raya yang kita buat. Ia ibarat jejak kita di atas muka bumi. Jadi, macam mana peta nak ceritakan semua ni? Mestilah melalui bahasa dia sendiri. Dan bahasa peta ialah simbol. Anggap je simbol-simbol ni kamus rahsia kita untuk pecahkan kod peta. Setiap simbol, tak kisahlah sekecil mana pun, ia adalah kunci. Kunci untuk kita faham maklumat penting. Inilah cara peta bercakap dengan kita. Dia bagi tahu ada hutan, ada bangunan, ada sungai, tanpa perlu tulis ayat panjang-panjang. Ringkas dan padat. Jom kita tengok beberapa contoh dari kamus kita ni. Okey, kita ada simbol kawasan yang mewakili satu kawasan yang luas. Tengok tu, simbol untuk hutan prima. Itu ciri fizikal, kan? Tapi simbol untuk getah atau kelapa sawit, itu dah jadi ciri budaya. Sebab itu adalah hasil aktiviti pertanian manusia. Selain simbol, peta juga guna singkatan perkataan. Macam jalan pintas lah. Boleh tengok kat sini, SG untuk sungai, itu ciri fizikal. Dan BP untuk balai polis, itu pula ciri budaya. Ini semua petunjuk-petunjuk kecil yang sangat membantu siasatan kita. Tentulah kamus kita ni tebal lagi. Ada simbol titik untuk tunjuk lokasi spesifik macam sekolah atau masjid. Ada simbol garisan untuk benda-benda macam jalan raya dan sungai. Ada juga simbol bergambar yang unik. Semua ni, bila digabungkan, akan melengkapkan cerita peta tu. Okey, sekarang kita dah ada semua alatan detektif. Kita dah faham pasal dunia fizikal dan budaya dan kita pun dah kenal sikit-sikit bahasa simbol peta. Sekarang, tibalah masanya untuk bahagian paling syok. Kita gabungkan semua petunjuk dan selesaikan misteri peta. Proses siasatan kita ni mudah je. Ada dua langkah. Pertama, kita cari dan kenal pasti semua ciri fizikal dan budaya guna simbol yang kita dah belajar tadi. Kedua, dan ini yang paling penting, kita mula tanya soalan detektif. Kenapa benda ni ada kat sini? Apa kaitan dia dengan alam semula jadi di sekelilingnya? Jom kita tengok kes pertama. Kawasan Tanah Pamah di Losong, Terengganu. Cuba perhatikan petunjuk fizikal utama dia. Nampak kan, Sungai Terengganu tu lebar dan kawasan sekelilingnya nampak rata. Ini pentas alam kita untuk kes ni. Jadi apa cerita yang manusia bina atas pentas ni? Sebab tanahnya rata dan subur dekat dengan sungai, ia jadi tempat yang sangat sesuai untuk orang tinggal ramai-ramai dan untuk bina jalan raya. Nampak tak kaitan dia? Ciri fizikal iaitu tanah pamah membawa kepada ciri budaya iaitu pertempatan padat. Satu sebab, satu akibat. Okey, sekarang kita ke lokasi yang lain pula. Kes kedua, kawasan tanah tinggi di Ladang Boh. Tengok petunjuk fizikal paling jelas kat sini, garisan kontur yang rapat-rapat tu. Itu cara peta nak bagi tahu kita, hati-hati, kawasan ni berbukit bukau dan curam tau. Dan apa pula jejak manusia kat sini? Petunjuk budayanya ialah simbol ladang teh. Kenapa ladang teh ada di sini? Sebab tanaman teh memang suka kawasan tanah tinggi yang sejuk dan air tak bertakung. Sekali lagi, kita nampak dengan jelas macam mana ciri fizikal menentukan aktiviti manusia. Jadi inilah dia rahsia besar peta topografi.
Ciri fizikal dan ciri budaya ni sentiasa berkait rapat. Tanah yang pamah, rata, orang suka buat penempatan. Tanah tinggi pula sesuai untuk tanaman-tanaman tertentu. Kawasan pinggir pantai jadi pusat perikanan. Semuanya ada hubungan sebab dan akibat yang membentuk dunia kita. Habis tu, kenapa semua ni penting? Adakah semata-mata nak lulus subjek geografi? Mestilah tak. Kemahiran detektif peta ni sebenarnya sangat berguna dalam dunia sebenar kita. Bila kita pandai baca peta dan faham kaitan ni, ia jadi satu alat yang sangat hebat untuk perancangan bandar dan pembangunan. Kita boleh buat keputusan yang lebih bijak, kat mana tempat terbaik nak bina perumahan, kat mana patut kita buat jalan, dan yang paling penting, kawasan alam semula jadi mana yang kita wajib lindungi. Malah, buku rujukan kita sendiri pun sebut, analisis hubung kait ni boleh bantu usaha pembangunan negara. Betul lah kan? Bila kita betul-betul faham perangai tanah air kita, barulah kita boleh bangunkan negara dengan cara yang lebih pintar dan mampan. Sekarang, giliran anda pula jadi detektif. Cuba cari peta kawasan tempat tinggal anda. Apa ciri fizikal yang paling ketara? Ada bukit, ada sungai besar, atau mungkin dekat dengan pantai? Dan fikirkan, macam mana semua tu membentuk komuniti anda sekarang? Setiap tempat ada ceritanya. Dan kini, anda dah tahu cara untuk membacanya.